ni secara rasminya akan bersidang, ya. Tak kira lah civil ke, traffic court ke, apa ke, biasanya bersidang pukul 9. Jadi untuk kita yang pertama kali atau tak berapa faham dengan perjalanan mahkamah tu, sila datang awal. Itu penting. Kalau boleh pukul 8 datang pun tak apa. 8.30 tu pun dah kira lambat sebab orang dah ramai masa tu. Kita dah malu nak tanya kalau orang ramai. Kalau kita awal, cepat-cepat kita tanya pegawai yang ada, betul ke saya di mahkamah yang sama? Kita cek senarai. Cek senarai kadang-kadang nama sama orang Melayu kan. Aminah binti Abu tu kan ada 3, tapi di dewan mana? Maksudnya kita punya kes dewan 4. Ada satu Aminah binti Abu sama dengan kita dewan 1. Kita ni tunggulah dewan 1. Bila kita tunggu dewan 1, kes kita telah dipanggil dewan 4, kita tak hadir sebagai peneliti, mungkin kes kita akan dibuang. Jadi itu pentingnya kita awal.